Podcast ini ditaja khas oleh EduDebt Private Limited, memberikan solusi dan cara yang mudah untuk melangsaikan hutang-hutang anda. Jika anda berhadapan dengan pelbagai masalah hutang, anda boleh lungsuri laman website mereka di www.edudebt.sg. What's up guys, welcome back to What Podcast.sg. Aku Ish. Aku Ai. Aku Syarul. Suara kau pelan. Hello Ria. Alright. Hello. Okay, dah. What's up guys? Selamat kembali ke What Podcast.sg. Jadi aku tengok nasib kalau aku dapat crop, aku crop lah kan. Selamat hari cuti. Hari ni semua tutup aurat lah. Kira sama-sama. Sama-sama mengejar mimpi. Buat benda haram apa sia. Saudara berdosa sia. Jadi yang orang yang tengok tu jangan tengok kat lutut lah. Jangan tengok lutut. Tengok kat muka je. Aku tu korang punya nafsu tu kuat, tapi bersabarlah, kuatkan iman. Kalau korang tengok nanti takut-takut mata timbel kan. Mata timbel kan. Sial. Lagi dengan Rul punya kulit tak tu kan. ada Putih melepak. Try tepuk sikit. Tepuk merah je. Tepuk merah. Tepuk pink je. Sial lah. Anyway, hari ni hari buruh. Yalah, hari kita recording ni adalah hari apa? Buruh. Buruh. Yes. Buruh apa sih? Buruk lah, hari Buruh. Labor Day lah, hari Labor is buruh in Malay lah kira. Yes. Kau gitu je. Dia gitu je kan. Dia tak habis mic dia. So Dia tak habis. lagi 2 hari kita akan menjalankan tanggungjawab sebagai seorang anak jati Singapura lah. Ya. Untuk mengundi lah sundi lah kami. Sundalah saya. Sundal lah kau. Alamak, itu undilah kita. So jadi topik hari ni kita tahu by the time korang dengar dah ada orang dah ada winner lah, dah ada winner lah. Tapi Apasal ada winner? Apasal? by the time kita release ni episode semua dah habis lah. Kira semua dah so settle lah. Okay, on the same night juga The same night juga bro. Okay, lepas 4D keluar, dia keluar lah juga. Yeah. Okay, kalau dia menang 6 million dia, So tadi 4D. Saturday 4D 4D kena berapa? Tengok berapa kau buang Tengok berapa kau campak $1 kira 2,000 atau 7,000 lah. Tu yang atas saja lah. Atas. Yang bawahnya Kira tahu lah. Yang bawah 500, yang bawah lagi 2,5 lah. 2,5. Okay lah, jadi itu kalau campak $1 lah. Kalau kena lah kan. Tapi yang kalau korang yang undi yang korang nak tu kena jugalah. Kira double 4D lah kira. Jadi tapi macam aku nampak satu posting ni daripada Ustaz terus 4D tu Ustaz Kazim dia cakap jangan salah cakap. Kalau kau tengok Kasim Baba tu kan, Kasim Baba okay. Alibaba dia suruh Alibaba, Kasim Baba suruh tu pangkar rumah kan. Tahu tak? Jadi kalau kau salah pangkar, apa kau dapat? Tai. Jadi jangan salah pangkar lah nanti kena dapat kalau pangkar dua-dua pangkar dua-dua dapat double tai lah. Dapat tai lah. Ada shit dah juga lah. Double the shit lah kira. Ni budak minta kena pangkar je. Tapi itulah, kau tengok this year candidate semua macam itulah. Dia tiap election lah ada dia punya cartoonish lah kira. Tapi aku boleh cakap yang this year punya atau this roundnya kira ada yang quality lah. Ada sikit lah. Tapi yang mengarut lah kan. Ada yang kelakar-kelakar lah. Correct. Ada, mesti ada lah bro.
Tak tahu, tak boleh avoid lah. Jadi topik hari ni kira apa yang kau nak sampaikan is actually apa yang korang hope for this coming election lah. Apa aku tanya kau lagi dulu apa lah kau nak tanya aku apa? Kalau apa macam kau hope apa kau hope in this coming election for the next 5 years? This coming election masa kau result dia. Alah, result dia for the next coming 5 years lah down the road. Aku hope for the opposition to win lah. Cuma tapi isunya tak boleh lagi. Aku tak tahu lah. Ya, tak boleh make it lah. Isunya tak boleh make it. Terus terang inner hole lah tak payah ikut tempat lah. Aku rasa at least cukup untuk menggoncangkan lah, kira menggoncang. Kasih dia goyang Kasih dia goyang sikit lah. Wobble sikit lah. Betul. Okay. Kau ada? Aku tak expect banyak lah. Cuma harap-harap tak sama lah bro. Aku tak ada expectation lah. Pasal dia It's already there lah. Apa yang diterterakan kan, apa yang dijanjikan akan berlaku lah kan. Jadi cuma apa yang aku tak faham kenapa diorang nak kena ada parti ni, parti tu, tu parti ni, parti. Asal tak boleh bergabung betul. Aku bersatu untuk menjatuhkan PAP lah kan. Betul. Betul. Sebab PAP ni satu, diorang bersatu teguh kan. Bercerai roboh lah. Macam kau tengok PAP, semua tempat dia ambil, semua tempat dia kontes. Tapi macam opposition dia ni ambil, dia ni ambil situ, yang dari situ ambil situ. Kalau lah dorang bersatu, cakap dorang united as United one. Party lah kira, United Party of Singapore. Yes. Maybe pasal diorang UPS UPS. Kira diorang punya manifesto, kira different opposition, diorangnya manifesto different lah. So dia tak agree dengan Dini cara, dia tak agree dengan Dini bercara. Tapi boleh jadi apa? Macam Malaysia jadi apa? Ya betul. Walaupun kau tak agree, kau bersatu dulu, lain untuk jatuhkan dia. Belakang cakap lah kira. Belakang cakap. Betul. Ada kecoh dia lah, tapi at least ada tukar lah kan. Betul. They should do that lah. Kasih goncangkan dia sikit lah. Kira kau faham lah. Okay. Aku cuma really hope that they stop the GST hike for this coming years. Stop dekat sekarang berapa 9 9. Aku dengar nak naik 11 je. Betul. Ya ke? Nak naik 11. Okay, tak tahu lah, cuma pada aku ni tak boleh dielakkan lah bro. Kalau GST, kalau dia berbincang pasal tax tak boleh dielakkan. Pasal ni kena mengena dengan world. Cuma aku nak dorang, kau dah tahu GST dia kena mengena dengan world world lah. Serius lah. Kalau kau tak ada GST, how does it relate? Okay, kalau kau GST is government apa? Dunia, I mean the country itself. Okay, letaklah kita cakap pasal beras lah. Jadi beras tu kita import dari negara satu negeri ni, negara ni kita import Bila dia cakap aku naikkan harga aku. Jadi bila dia naikkan harga, kita pun nak kena naikkan harga lah kan, pasal kita nak kena naikkan harga logistik, transportation, manpower, semua nak kena naikkan jadi tapi pada aku it's naikkan harga is naikkan harga. Okay, you can just say okay, this rice instead of $10 now dah jadi $15. No need to implement more to the tax. Yes, actually kau pada aku terbalik. Kau tak mau naikkan tax, tapi kau tak mau naikkan tax. Kau naikkan tax, tapi kau tak mau naikkan harga barang-barang. Pada aku tu makes more sense. Kau boleh tax each other atau the citizens more, tapi harga barang tu stay the same as $10. Pasal gaji kita tak naik bro. Tapi macam kau cakap gaji kita tak naik. Habis yang orang-orang kaya patutnya diorang tax lebih daripada tu orang-orang kaya tu lagi satu section tau. Diorang memang patut naik kena tax lebih pasal diorang earn more diorang letaklah macam businessman diorang tak ikut gaji bulanan diorang tengok berapa banyak diorang untung jadi tax diorang accordingly lah kan. Macam kita gaji tak naik betul tak? Betul. So gaji tak naik tapi barang naik, so kita kena spend more kan. So tapi kalau kau naikkan, kalau kau staykan harga barang
habis naikkan tax, kita masih boleh spend the same. Cuma at the end of the year tu kita bayar lebih lah. Kita punya income tax ke, kita punya GST ke, something like that. GST actually they shouldn't bring it up implement the first place lah. Kan. Pada aku tu satu. Habis gaji-gaji orang-orang yang duduk kat high post tu pun is one of the highest in the world. Yalah, tapi it doesn't affect much. Doesn't make sense lah pada aku. No, yalah, but then it doesn't make much of a difference dengan kita punya cost of living. Yalah. It's just a fraction of it. It's just that sialah, kau cakap aku kau tak boleh naikkan gaji kita, macam letaklah dia tak boleh buat minimum wage tapi kau cakap kau tak boleh naikkan sebab kalau kau naikkan nanti barang-barang semua pun naik. Tak ada kena-mena ada kena-mena. That's fine kalau diorang cakap gitu. Tapi at the same time, kalau kau tak boleh naikkan, then there's no reason to naikkan harga barang-barang apa. Betul tak? Dia fall back to the reason of diorang naikkan harga barang dari luar negeri lah. Kan? It doesn't make sense. There is something that is not tallying up lah. Sebab pada aku naikkan harga barang individually is much more better rather than kau adakan service tax lah, GST, which is bila kau dah naikkan bila kau dah naikkan, then everything which is apa yang kau ada kat Singapore ni semua harga naik. Kau faham? Betul. Whatever it is, semua basically be it tempe ke apa ke, semua naik harga. Padahal actually harga tempe tu sama, cuma harga beras yang naik. Kau faham tak? Yalah. Tapi memang betul lah apa kau cakap lah. Kalau kau dah naikkan harga barang, kau tak payah naikkan harga tax apa. Ataupun kau nak naikkan harga tax, kau tak payah naikkan harga barang apa. Pasal you are trying to tell us that you have to cover the amount apa. So either one of these dah cover apa. Maybe kita tak tahulah pasal benda ni lah. Ni disclaimer jugalah kan. Kita tak tahu sangat lah pasal benda ni. Tapi macam mana pun it hurts our pockets lah. Kan? Macam dulu about kita taruh 10 years back $50 boleh survive seminggu. Boleh Syul. Sekarang $50 satu hari boleh habis. Aku pernah nampak satu post ni, dia beli barang ni in 2005. This receipt from NTUC. Dia spend about $250. So in this year 2025, dia spend the same items $500. Double sial. The same items Tak tahu lah. Pada aku macam entah lah. Pada aku kita per time dah macam gini, with this standard of living dah macam gini Aku tak tahu 10-15 years down the road macam mana harga. Rabak lah. Pasal if the gaji dengan apa kita dapat sekarang, aku rasa tak boleh tally. Tak boleh tally lah bro. That's the thing lah. Tu yang kita bingit lah. Apa sah tak boleh tally kan? Walaupun benda tu kau tak nampak, walaupun kau spend gitu, kau tak nampak tau. Tapi kalau kau tengok dari segi gaji macam let's say aku senang cakap lah, 5 years ago aku boleh save up dengan gaji aku yang rendah. Betul. Aku boleh save. Sekarang gaji aku yang lebih sama je. Tak boleh save juga. Tak boleh save terus. Betul je. Actually betul je. Padahal kau expect gaji kau naik 50% lah, letak 50% from the 10 years ago. Padahal time tu kau kalau aku dapat ni macamnya gaji ni confirm aku boleh save. Correct. Tapi bila dah dapat sama juga. Tak boleh save juga. And then let's say kau makan luar lah, taruh kau makan luar, tak ada $20 kau jangan makan lah. Betul. Simple cakap lah. Tak ada $20. Unless kalau kau punya orang bahasa macam makan simple okay lah. Simple pun macam mana simple Syah. Kan? Tetap $20 mesti ada lah Syah. Betul. Mana nak dapat $10 dua orang. Tu korang nak kena tahu ni benda. Aku nak kena bilang korang lah. Apa? Kau tahu tak which country has the highest GST in the world? Okay. Switzerland. Agak-agak kau. Switzerland. Make a guess. Aku rasa Europe. Australia. Nope. Oh bukan. Switzerland. Nope. Norway. Sweden. Nope. Oh siapa bukan lah. Finland. Ni GST untuk barang-barang kan? GST untuk barang-barang, yes. GST untuk barang-barang tak kalau pom. Let me announce to you, ladies and gentlemen. Highest GST rates in the world goes to number 1, India. Tapi kau tengok dia punya standard of living sial 28% je. Sial lah. Tapi kau tengok dia punya 28%, diorang ada barang diorang boleh jual sendiri, kau faham tak?
Ya mungkin barang dorang, produk dorang lah. Ya. Mungkin ya. Tapi pun okey, letaklah beras 1 kilo dorang, 5 kilo dorang is what, $10? $10 sing? Cheaper than that lah aku rasa. Cheaper than that. Cheaper than that. Yeah, sure. $5 dollar and then 28% GST. Okey tak? Dia orang tak makan beras. Dia orang tak makan beras pun boleh makan tepung je. Tepung. Betul tak? Kita nak tak makan beras, tak beli tepung. 28% je. Singapura terletak di nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nombor 2 siapa? Nombor 2. Nombor 8 Singapura. Nombor 8 Nombor 2? Nombor 2 jatuh kepada negeri France. Okay, mas. France okey lah, understood lah. Tapi kalau aku nak patah balik kat India ni, musibut. That means that without the 28%, benda tu $5. That means it's so much cheaper lah. That barang tu lah. But they jack it up to $5 ya. Kan Nina sia. Kira quarter. Sia. Quarter of the amount sia. Tapi kalau kita nak tengok negeri diorang pun, the rich is maha the rich lah. The poor gila dia punya ada perbezaan dia rabak sia. Jauh beza sia. Jauh. Kita ada, walaupun berbeza tu kira kan boleh nak katakan sama level equal lah. Nampak equal Macam India utuh kat dalam tengah-tengah slum tu ada orang satu rumah orang kaya kat atas, tapi semua slum kat bawah. That is the difference lah. Jadi ultimately kita ni nak tapi kau nak kena tengok juga Ji, India Syul butuh Dasal government dia pun sarap juga. Huru-hara juga lah. Sarap jambu Sarap high lah kira. Ingat sarap jambu. Tu 28%, 27 masuk poket. 1% je masuk government, masuk reserve. Corruption lah. Okay. Kalau kau cakap France, Switzerland, understood lah. Standard of living diorang pun standard of living orang tinggi. Well fed Syul. Betul lah. Kau tak kerja pun government kasih kau duit siap. Not really lah. Kalau kau cakap Holland, Netherlands, yes. Kalau kau cakap Australia, yes. But France tak tak tahu lah. Aku pun tak sure. Tapi aku tak rasa dorang macam tapi diorang boleh survive je. Aku tak pernah dengar sana. Tak lah, sana rabak je. Their middle income workers is quite bad lah. Quite bad lah. Yang the rich sana pun the rich stay rich lah. Ya, diorang pun ada macam ini juga Slum juga. Slum diorang pun gelandangan. Tapi diorang too big lah. For a country is too big lah. Macam diorang negeri besar. India pula, France banyak city Lyon ni semua. Tapi satunya macam Europe, kau susah nak bandingkan sebab diorang dah bersatu apa. Diorang punya currency pun boleh pakai mana-mana apa. Correct. Diorang punya border pun diorang boleh huru-hara apa sana sini apa boleh keluar masuk. So nak cakap diorang punya state of economy diorang pun kita pun susah nak faham je. Exactly. Cuma kita ni aku pelik ni. Country like Norway, Finland ni semua. Kau jarang dengar negeri diorang ada problem. Kan? Apa salah? It's well macam government support rabak gila lah. How they do that? Exactly. Diorang tak ada apa dia panggil macam minyak ke apa ni semua, faham tak? Diorang tak ada natural resources lah. Tak ada kan? Ada. Apa? Diorang punya tanah pun off the coast pun ada korek-korek juga. Boleh pakai juga. Tapi it's just part of it lah kan. Because when I read people that decided to migrate there, education, medical ni semua all supported by government ya. Betul juga. Actually aku check out juga highest corruption. India bari ya. India kira rabak juga. Kira dah telan dia. 28% tak nampak. Kira kau boleh masuk Singapura pakai fake seat. Cakap senang boleh cerita. Senang lah. So probably macam kau cakap, they tax and then after that goes to the government lah. Bukan government lah, goes to the all those rich MTF lah kira. Bodoh saya. Kira dia sedut macam ini saya leech lah. So kita ni kita nak mengharapkan ni satunya dari ruling party dari PAP kita nak dorang fahamkan kita lebih dan mendengarkan kita punya rayuan untuk menurunkan harga-harga
atau menurunkan taxes? Okay, ni last sebelum aku tutup our first episode. Okay. Atok Lee Kuan Yew pernah cakap, okay, don't be surprised our country sooner or later will be taken over by opposition. Oh, 2011 dia cakap don't be surprised Betul. that our country will be taken over by opposition. Dia dah predict benda ni. Pasal dia cakap the young current dia punya government ni tak boleh make it. Tak boleh make it tu dia cakap bukan aja. Mindset dia Tapi dia dah fikir jauh sial. Dia dah fikir jauh lah. Dia dah tahu. Dia dah tahu pattern apa kan. Every apa orang cakap tu institution atau every empire will fall apa. Tapi kita pun dah fikir jauh juga. Sooner or later in 10 years to come harga rumah akan jadi mahal. Betul. Itu memang suara terang. Kita dah fikir ke apa? Betul tak? Harga rumah pun aku tak tahu kenapa ni. Seorang apa dia fikir. Pasal dia cakap the land. Kau boleh absorb tu price. Tu price siapa land tu dia dah beli dulu. Exactly lah. Dia dah beli dulu. Tak payah include tu land punya cost. Kan pasal orang-orang kaya mampu beli. Kan meripik. Kan tak perlu Okay guys, kita stop di sini. The second episode aku akan tanya korang apa akan korang buat kalau korang jadi MP di konstitusi korang. Okay, alright. Boleh. So daripada yang first episode aku nak tanya korang lah. Okay. Bayangkanlah korang dua ni lah alih-alih bangun terfikir, aku rasa aku nak run for aku punya nak terlibat lah dalam politik lah. Kira GRC lah. Dia nak jadi apa orang kata tu ahli politik lah kira. People champion lah. People's man lah kira. People's man lah. Okay, alright. Apa kau akan buat kalau kau menang kau punya daerah? Menang lah. Kira kau angkat lah. Kau angkat lah. Kira Syamugam lu tapau lah kira kan. Okay. Aku akan menurunkan harga-harga yang tak sepatutnya, which is apa tahu, aku rasa parking charges. Baik. Kira dalam isu ni kau tak perlulah. Kira tempat kau je parking. Tempat aku lah. Tapi aku dah menang apa. Itu dah menyusahkan orang je. Aku senangkan aku punya orang-orang Isun. Betul. Nampak? Orang Isun akan support aku. Orang daripada Punggol boleh park kat Isu dah. Orang daripada Punggol boleh tak park. kisah, nak park lah. Jadi dah overload lah. Tapi of course aku akan pecahkan, which is orang yang luar ni nak parking, apa dia punya, mana dia nak kena park, mana seharusnya park. Kau faham tak? Kau faham. Tapi citizen lagi pandai. I got my mother stay here Syah. Apa? My mother staying here. It's okay lah, but you're not resident here. You don't vote for me, but my mother is staying here. My mother, your mother lah. Your mother is your mother lah. Right? Not my problem. So I visiting my mother. You should also give the parking privileges to me. Never, you park first, you kena the charges. Then after that you come to me, you appeal. Okay. Nak minum POP soal ini. You have to lah. Terpaksa lah. Okay, alright. Because you're not here. You doesn't belong here. Okay, lagi? So that will be the first thing. Then the second thing will be aku rasa transportation. Okay. Transportation kita akan fight untuk kurangkan for those yang kat sini lah. Ya. Kira feeder bus lah, murah. Kau faham tak? Okay, alright. Then after that aku rasa rental of houses pun aku look into that matter. Rental of houses in Yishun only lah. In Yishun only, yes. Kira housing agent mau pening kepala. Pening kepala lah. Kira another strategi lah. Because I want to help my residents right. Kira housing agent main isu je Syah. Nak apa, close deal kan. Of course we will look deeper into the situations of their individual situations. Tapi of course takkan jadi macam yang kau tahu bulan-bulan nak kena bayar 100 lebih and such lah. Aku rasa sekarang punya rental is around that, is it? Paling tinggi lah setahu aku. Yang tapi yang ada yang tak kerja tak payah bayar. Oh ada gitu. Ada 200 lebih tak salah aku. Ya. Ada yang kena bayar gitu. Sebulan, yes. That's high sih. Ya. 100k lah. For rental bro. Including IAP Syul. Tak lah. Tak kira include. Member aku IAP tak bayar Syul. Itu yang mungkin minta tolong lagi lah extra. Ada yang nak pakai top up saya sekarang. Lah. Daripada dulu is always those top up masukkan coin. Sekarang dah tak ada lagi lah saya aku dengar. Tapi is always separate from the rental price Okay. Yeah, always separate. Yeah, that one
Aku tahu lah dia confirm. Which is expensive 400 100 plus to 200 for rental lah. sure. Dia bergantung pada kau punya income actually. So, ni rental one room one hall lah kira. One room one hall. And then ada juga situation whereby anak ramai, 8 anak, 9 anak, dorang will provide another rental house untuk lagi untuk Okay. yang family besar lah. Alright. So all this aku akan tengok lah. And of course, Harga-harga barang tak kau tak tengok? Harga-harga barang, harga barang untuk aku, that one we need to fight dalam Parlimen lah. Parlimen lah. Okay. We need to bring it up lah. But of course susah lah kan. Okay. Alright. Syarul? The most basic things lah. Aku okay, aku plan hari-hari bro aku buat MP the session. MP the session Nanti kau sendiri yang panjit Syal. Tak apalah, hari-hari aku all out. Hari-hari. Tapi betul juga kan, tapi pasal parlimen is in the day apa. So siang hari parlimen, malam pergi MP lah. Kira semua problem aku akan try to solve lah. Lu settlekan lah. Okay. Itu in terms of neighborhood lah, konstitusi lah kira. Jadi confirm dah 18,000. Takkan tak nak buat hari-hari. Takkan kan. buat. Pasal ada satu MP tu pun cakap, satu kandidat tu pun cakap, kau sebagai MP kau nak kena buat ni full time. Macam PAP punya minister sekarang, dorang part time so ni benda. Ya, diorang part time kan ni benda. So since aku dah opposition, aku tak hold any key positions in the ministry as an opposition. Wait, for opposition, diorang MP at the same time diorang ada kerja luar. Diorang ada kerja luar untuk boost up their salary ke income diorang ke apa dah kan. Tapi since I already being paid in the parliament, I think it's enough to survive. So might as well work full time lah kan, as an MP lah. Betul. Kan, so we do that the konstitusi punya kerja tu full time. Duduk parlimen, pasal parlimen pun bukan hari-hari apa. Maybe dalam seminggu tu hari-hari, tapi lepas tu bukan all the way hari-hari 365 kan. Okay. So kerja lah untuk MP lah all the way. Tolong orang whatever it is lah. Macam Ayi punya situation juga lah. Orang punya rental lah, parking lah, apa lancau lah semua kan. Tolong lah kan. Then in parlimen pun kita fight lah, confirm fight lah. Apa semua barang Argue lah kira. Tak ada kerja pun argue lah, tak ada benda pun argue lah. First kali kira rebellious lah. Semua lah. Kira party rebellious lah. Yang berhormat kira lah. Yang berhormat, you shut up. Fuck you. You shut up. Tarik balik. Kira kalau kau diberi peluang, macam Ayi cakap, kenapa opposition nak nak buka different type of opposition kan, parti kan. Kalau kau diberi peluang untuk combine dengan opposition, siapa kau nak? Currently SDP lah. Pasal Worker Party diorang banyak skandal lah kira. Diorang sombong lah bro. Kalau kau tengok betul-betul, diorang sombong dengan parti-parti lain bro, dengan opposition parti lain. Pasal diorang macam diorang diorang ada pemikiran diorang sendiri. Habis diorang tak nak ubah, ataupun diorang tak nak dengar orang lain punya kata dia, which is fine lah, diorang punya parti kan. Tapi sebab nak collaborate dengan diorang susah. Berita mana? Worker Party lah. Worker Party. So tak boleh lah. Tak boleh lah bro. Kalau kau boleh pitamkan dia, okay lah. Tapi aku rasa dia one of the strongest candidate. Which is that's the thing lah. Asal gua tetap fight. Kalau aku diberi peluang, aku akan kat Chee Soon Chuan SDP lah. SDP je. Tapi tak ada punya macam iron in him lah. Kau tahu yang si Pritam Singh ni baru kena fine kata kan, 14,000. Pasal court lying. Ya ke? Dia berbohong kat court lah. Aku tak tahu lah. Bukan court lah, kira ada case tu lah. Ada case lah, skandal lah kira. Macam di Sujuan ni, dia berbual konik lah pada aku lah. Tapi so far yang this year punya, dia ada good candidates lah, except for the yang auntie tu lah yang pergi cakap cuma aku tengok Pritam ni dia macam tak mati otak tau. Dia tak mati otak, ada benda yang dia boleh cakap, dia boleh counter balik. Dia counter power lah. Yes. I would be fine that he's the leader,
opposition. Tapi aku tak akan go dengan dia macam collab apa. Tak lah. Macam masuk podcast aku collab macam Sial lah. Dia susah. Aku rasa dia susah pasal diorang ada diorang punya own mindset lah. Jadi, which is fine lah. Tapi kita tak nak kacau lah. Okay. Dengan parti lain maybe dengan SDP, PSP pun maybe boleh. Kalau PAP ni orang kau boleh paitaukan orang tu, siapa kau akan tarik? Paitau maksudnya kau macam mana? Dia keluar daripada dia, kau tarik dia dia keluar dari tu Siapa tak tahu lah. Semua sekarang punya semua macam siap. Semua bukan siap. Semua betulnya ikut kata lah. Lembu cucuk hidung lah bro. Jadi kau nak cakap orang macam join kita apa, aku tak rasa orang ikut lah. Orang very obedient lah bro. Kalau aku tarik siapa? Syamugam. Bos susah. Dia leader je. Dia yang tarik orang saya masuk. Aku anti saya. Dia yang tolong tarik aku je. Tolong kau punya masalah. Tolong kira apa kau nak tarik ni. Dah tu second, kira face of aku punya parti kan. Hazlina Halim tu. Dia serai serumpun. Itu dia Hazlina Halim. Asal dia face of the face aku punya parti lah. Ingat pasal lawa ke apa. Dia spokesperson lah. Itu aku takut lawa second lah. Lawa banyak juga kat dalam opposition juga. Apa ada apa. Okay. Worker party ada, SDP ada. Aku suka yang worker party yang Alexis. Kau tengok lawa juga kira kau cuy. Tengok je. Tapi tak masuk kita punya konstitusi, tak buat apa. SDP for the fight je. SDP siapa? Suraya. Siapa? Oh, yang macam Indian Muslim Yes. Tapi dia dah tua Asia. Tua tak tua je, janji boleh berbual je. Okay. Daripada anti tu kat belakang. Itu je. Aku habis yang dia anti lagi satu tu panggil member sendiri siap. Dia butuhkan member sendiri. Okay. Sial. Dia cakap K tu lah. Keling Dia member sendiri tau. Kalau kau cakap pasal opposition lain cerita kan. Kau dengan dia members dia butuhkan kau. Masalah. But debate lah. Tapi dia elephant lah. Aku punya bila aku dah dapat tu, terus aku punya TikTok punya feed semua pasal kelingkian. They trying to explain what is kelingkian. Betul. Macam sial apa je. Dia kalau kita ubah antara kita okey, dengan dorang pun, dengan orang India pun kita ubah cakap tercakap kelingkian, dorang tak ada apa. Tapi jangan dalam tu macam punya setting Asia. Aku tak tahu dia yang buat keling ni is actually macam negro kau faham tak? Antara negro betul. Panggil dorang negro is okay. Tapi kalau orang luar panggil negro is another thing. Kurang ajar. Memang kurang ajar. Tapi kalau aku jadi Cisunja, aku dah tendang dia keluar so. Kan Should have macam habis dia nak cover balik, dia cakap it's the term of endearment. Kimek okay, panggilan manja kepala otak kau. Macam nyonya-nyonya. Macam nyonya punya itu. Tapi ada juga kandidat nyonya tu. Exactly lah. Apa hal nyonya. Habis yang ada satu tu yang apa, if your house is on fire, I call police. The police is not 24/7. Then the fire come. The fire people come. Fire people. Macam mana saya nak buat untuk dia? Tu pasal lah. Yang lagi satu reject saya ni. Lagi satu I straight lah. I not gay. I straight. Don't ask me about him. I not gay. Padahal dia punya one of the candidate is an LGBT activist. Oh serius lah. Yang budak itu mama dia, tu kira dia sour grape lah pasal walkover kan. Ya. Satu benda aku nak tanya korang Jadi ini to be a candidate dekat dalam opposition ke atau PAP, kau nak kena be educated ke apa? What's the requirement? Nak kena O-level 5? Tak payah. Literally anything Anything. Oh, PSLE pun boleh lah. So that's why you get this kind of okay. Got money lah. Got money to pump lah. Got money to pump. Kalau kau ada duit lah. Pasal kau nak enter ni satu orang 13,000 bro. Oh. Kau pun boleh jalan sendiri. Tak payah ada kandidat. Tak payah ada orang belakang kau. Satu orang buka parti lah. Tak independent. Kau tak payah ada parti.
Oh iyalah, kira parti aku sendiri lah. Kira buka parti. Kau tak ada parti pun tak apa. Buka design lah kira. Kau pakai independent design lah kira. Okay kau tak payah ada parti. Kalau kau seorang, kau tak payah ada parti. Kalau kau more than 2 person, baru kau nak kena nama, nak kena ada nama parti, nak kena register akra semua lah. Tapi kalau kau seorang, kau boleh seorang masuk. Seorang masuk? Ada satu orang Ada Mountbatten sekarang apa? Habis RM13,000 lah? RM13,000 bro. Habis kalau kalah? Kalah burn lah. Hilang burn. Sekarang dia tu sour grape. Dia tu bingit. Pasal dia tahu dia punya tempat mesti kalah apa. Bila worker party paitau. Kira setahun sekali nak kena pump in lah RM13,000 Tak ada makna siapa aku nak bagi government RM13,000 butuh. Every 5 years lah. Unless kalau kau tu dalam parlimen tu dah banyak opposition, yes kau boleh masuk lah. Tapi kalau sekarang majority is the current government, kau nak pergi masuk kau tak boleh menang pun lah. Okay. So in a way macam SDP, okay, let's come out 13,000. So all this pun duit lah. 13,000 satu orang bro. Oh, satu orang. Serius lah? Bukan satu parti tu. Kalau GRC 4 orang, each person 13,000 bro. Ya ke? Lah. Betul. Macam kau ingat orang-orang yang masuk ni, orang-orang biasa-biasa, orang ada duit mesti. Ada duit. Walaupun yang tapi buat apa yalah, I mean tak salah aku kalau changes lah. Tak salah aku kalau dia ada minimum. Macam parti ni dia nak contest 4 letak 3 GRC tapi is GRC 4 orang Tak salah aku just one GRC just need to pay the amount lah, that 4 people, then the rest tak payah. Tapi at least dia mesti nak kena ada minimum lah. Ataupun that is the logic way setahu aku. Then in that the other one also, kalau kau parti pun tetap macam mana pun kau nak kena pump duit, kau nak kena bayar juga 13k. Correct. Kalau kau seorang bayar 13k. 13.5 lah tu biasa. Serius lah? Satu orang Satu orang bro. Berhajat apa? Tak, ni semua nak kena ambil tahu apa. But it's not just about entering the elections tau. Kau kena fikir pasal, tak tahu aku rally ni semua pun pakai duit bro. Habis kau ada van yang keluar masuk pun kau kena bayar juga. Poster pun kau kena beli juga. Semua kan. It's not a small amount lah. Aku rasa 6 digit ada sel. Kalau satu parti. Betul. Kurang-kurang itu lah. Combine lah. Lepas tu kadang-kadang kau tengok ada certain parti, ada kandidat tu semua macam ada businessman, bos ni lah, bos tu lah kan. Correct. Tapi ada satu yang dia profesor astrophysicist lah kira. Dia berbual pasal space and time semua apa lancar. Kira tak ada kena-kena lah kira. Bro. Macam kita punya kawan tu Osman. Dia RDU dia masuk RDU. Tapi dia tak kontes untuk kita punya lah. Yang kontes orang lain. Dia kira under RDU je lah. RDU tapi dia masuk yang Jurong Eastnya. Jurong Eastnya konstitusi. Aku tak tahu macam mana lah. Tapi yang kontes, aku baca. Okay. A person is qualified to be a candidate for election as president if he is it president? No, president. Itu presiden yang elect. Yeah, that's why. Okay, carry on. So macam si Osman, dia masuk Jurong East. Aku tak dengar cerita. Aku so far tak ada. Aku tak nampak dia berbual kat rally pun sial. Dia sekarang dengar tu lah, kat pasar situ. Sekarang Makati Makati. Tapi yang kita punya, yang ADU sekarang yang tak boleh make it. Abang bro, ada satu tu kandidat tu. Aku tengok dia post, a few post dia buat lah. Semua post dia pergi kat satu section of kita punya neighborhood Nisu ni. You see the problem, you see the rubbish bin is all over the place, is dirty. Bila tu you see the pigeons out of control. No. Itu je kerja dia bro. Aku tak tahu lah. Tapi si leader dia pergi Sri Narayana punya pergi Sikh punya temple. Berbual pasal gini macam apa sial. Tak ada kena-kena sial. I mean like, macam kalau aku tengok SDP berbual, at least adalah dia berbual pasal the current standard of living lah. Worker party pun ada dia punya manifesto juga. Tapi aku punya mana dia datang dengan RDU. You know what is 3H? 3H lagi satu punya apa? 3H is 3H triple H PAR. Tak, dia RDU. Tak, ada PAR. RDU. Taklah nanti balik aku tunjukkan poster dia. Ya ke? Taklah sure dia PAR lah bro. RDU.
Ya ke? Okay. Tapi dia last election dia seorang. Dia masuk seorang. Kontes orang. Dia kontes seorang. Dia ada duit pun Dia 13,000 bro, burn. Pakai lah 13,000 boleh buat macam-macam sial. Kenapa dia orang burn kan Tak tahu lah. Kira entry cost lah. Kira entry apa? Kau charge lah. Kira nak main, nak masuk competition kena bayar. Okay. Jadi kalau dah gitu macam haram ke halal ni benda? Bodoh. Haram ke halal? Aku rasa haram. Haram lah kan. Haram lah. Kau duit tak apa balik. Aku rasa haram because you are betting like macam you are kira taruh duit lah. Kau taruh duit untuk tak ada apa decision yang confirm. Macam main bowling lah. Macam main bowling gitu. Result yang confirm kan. Jadi haram. Jadi kan. Jadi korang fikir renung-renungkan lah kan. Politik ni haram ke? Bodoh. Bila saat ni kau time kau nak pangkar tu kau fikir halal ke haram? Halal ke haram? Betul juga terbabit Kau mengundi nasib kau tu. Syah juga kan. Damn. Ni sudah mendalam ni. Dalam bro. Pasal aku surprise yang aku dapat tahu ni pun last election. Syah dia ni burn duit pakai lah. Bukan a few thousand. Syah ni dah berbelasan thousand. Syah sibuk tu. Tak boleh lah. Bodoh je. Cakap Tampines this year ada fight je. Tak tahu lah. Pada aku dia fight in terms of banyak vote siapa-siapa dapat tahu. Tapi in the overall outlook kau tengok confirm vote tu dipecah-pecahkan sampai PAP akan ada tu vote. Pasal vote yang pecah-pecah tu pergi kat parti ni, parti tu, parti ni. Correct. Jadi kalau diorang satukan, maybe PAP boleh kalah Syul. Betul tak? PAP boleh dapat 40%. Habis the rest of the 60% dipecahkan dia ada 3 tu. Yalah. Jadi kalau satukan. Betul lah. That's what I said. That's what I said. Kalau kau wasted. Yeah, that's the thing. Sebab tu aku macam why kirakan at the end of the day mungkin the advantage still falls down to them fall back to them. Yalah. Fall back to who? PP Diorang lagi suka. Makin banyak opposition makin diorang suka lah. Lagi diorang suka. Pasal punya voting akan pecah apa. Betul. Mengacau apa. Unless kalau that place 1 lawan 1 lah. Satu opposition, satu PAP lah. Gitu lah. Which makes more sense lah. Tapi majority memang 1 lawan 1. Majority memang betul, correct. 1 lawan 1. Correct. Yang more than 2 ni lah pada aku. Yang even 3 corner pun macam mengaruh lah pada aku lah. Ya. Kau punya vote pecah sial. Betul tak? Sembawang pun aku tak. Bila kau cakap gini pun aku tengok orang yang macam tak suka PAP, diorang macam aku nak vote siapa opposition They can be either one apa kan. Instead of dia tak semestinya nak kena suka which opposition tau. They just don't want to put PAP as vote. They just put anyone. So diorang tak akan menang saya tu. Betul. So dia punya itu dah jadi berpecah. Patutlah Sembawangnya PAP confident bapak. Exactly. Okay. Faham tak? Lagi banyak lah, lagi merepek lah. Tapi takkan opposition tak tahu main game gini Syul. Macam let's say lah Worker Party dengan SDP. Kita dua fight pergi Sembawang. Dua opposition tak payah banyak. Itu yang aku nak tahu in details tu actually. Aku nak tahu questions whereby siapa yang taruh atau macam contoh aku nak buka opposition. Okay, aku nak run this opposition. Sekarang aku nak contest dekat Yishun. Would they allow me to contest in Yishun? Of course lah. Ya boleh. Atau they put me somewhere else? Tak. Boleh. Kau will fight for Yishun, tapi orang lain nak masuk kau tak boleh larang. Betul. Tak boleh larang masuk kau. Macam let's say Worker Party nak masuk, aku pun nak fight Yishun. Kau tak boleh stop orang lah. So dah ada 2, 3, 4 opposition. Tu PAP seorang. Sekarang ni the whole political game pada aku, those yang 3 corner or 4 corner fight, siapa-siapa menang, kira kalau kau kalah pun diorang nak menang apa tau, diorang nak menang highest loss. Macam last election macam PSP tak menang apa-apa kan, tapi diorang menang paling diorang kalah paling tinggi.
Kira diorang paling dapat 40%, tapi parti-parti lain macam NSP lah, apa-apa PPP lah semua diorang less than 40%. Jadi pasal diorang paling tinggi, diorang dapat masuk 2 orang masuk parlimen. Tapi diorang tak ada konstitusi tau. Diorang tak payah pergi meet the people sessions lah. Tapi they pasal just represent in the parliament lah. itu yang diorang nak. Yang parti-parti lain ni semua. Okay. Ni dah terlampau deep sangat lah. Tu lah pada aku kan. Dah terlampau deep. Macam kau tengok yang PSP kan ada 2 orang. Diorang tak ada konstitusi. Pasal diorang they just want voice lah. Tak, diorang kalah. But paling tinggi lah, paling tinggi punya kalah. The best loser lah kira. So because of the best loser, they get to sit in the parliament. They get to sit in the parliament. Pasal parliament ada minimum amount of opposition nak kena ada. Then why they never put SDP inside? Asal diorang nak kena taruh loser sel. Asal tak nak taruh yang the highest winner of opposition. But winner dah masuk. Highest tak masuk aku kira bukan yang paling kecil lah, yang kalah tapi kira highest. Yalah, PSP lah. PSP was the one that is the highest lah. In all Singapore lah. In the whole of Singapore. Tapi dia dapat masuk lah. Dapat masuk lah. Okay, macam SDP ni semua masa menang close macam below 40% lah. Close margin lah. Close margin tapi tak setinggi PSP lah. Aku macam ada feeling DCR RDU je masuk parlimen. Tak lah sure. Tak lah. Aku tak confident lah share dengan RDU. Sini confirm tak lah. The highest loss apa kau cakap? Yelah, maksud aku macam okay, letak si PSP ni sekarang kat West Coast, the same amount the same result PAP menang 54%. Habis PSP kalah 46%. Habis the rest yang kalah semua below 46, 45, 42, 43. Jadi paling tinggi 46% ni dah duduk masuk dalam lah. Dapat masuk dah. Masuk dalam, masuk jail. Masuk dalam. Okay. Gitulah. Tak lah, pada aku whoever win, whoever lose doesn't matter to us. It's just that we want to see changes lah. Betul. In the coming years down the road lah. Betul. Just macam what opposition selalu cakap lah, they need changes in terms of standard of living lah. Standard of living. Macam kau cakap lah, harga bas, harga semua, transportation. Sekarang kau picit taruh lah kau dia aku rasa standard of living dia tak boleh kasih, tapi apa yang diorang provide diorang kasih macam rebate. Aku tak tahu lah, probably macam for example dia kasih kau transportation duit every month. Why you have to go until like that? Worker apa bagi work compensation work. No, I mean yelah, like you say lah, diorang kasih voucher lancau ni semua. Why you have to go until like that? Resort to that where you can make the things better by lowering the price, make sense lah. Which you no need to use any voucher also. Ni hari-hari tau. Betul. We talking about everyday. But not like logically kalau kita fikir is probably orang just want to standardize everything. To lower it, it's impossible. Why To lower it probably it seems macam okay, this harga dia macam SOP lah, standard operation procedure. Dah implement, kau tak boleh turunkan balik. Kau faham tak? So what I can do on my part, probably I can give you this amount untuk for you to macam transport every month ke. Itu pun bukan semua orang boleh dapat. Iyalah based on gaji. Based on gaji. Based to ini lah. Pasal kalau diorang turunkan, then semua dapat. Yang kaya, especially yang kaya apa kaya tak payah lah. That's the thing, kalau diorang turunkan, diorang tak boleh stop the rich people from having the same benefit apa. Ya, betul. Tapi yang kaya-kaya ni pun diorang tahu apa loophole how to get all this. Tu sebab diorang tahu macam mana nak nak lari daripada tax, bro. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak minta tolong tu a bit susah because of this lah. Kau faham tak? Diorang nak kena access, diorang kena check. Kau faham tak? So kadang-kadang kita as a citizen pun kita tak faham. Kau faham tak? So dari situ korang renung-renungkan lah. So yang benda yang patut korang renungkan, satu, haram ke halal? Haram ke halal? Nak undi haram ke halal? Bersubahat kira bersubahat betul kan. Pasal kalau dia tak ada unsur bayaran ni semua okey saya. Betul. Tapi yang bayar dia orang. Aku tak suka bayar apa. Tapi kau terbabit. Kau support. Kau tak bangkang. Kan. Kalau aku tak undi dia.
Kalau aku tak undi dua-dua, sama lah, you involved in the activities bro. Kalau kau tak undi dua-dua okey. Kau tak pangkal lah. Tapi kalau kau pangkal dua-dua, kira dua-dua kau involve. perbuatannya tu yang bodoh. Kau dah tanggung sini, kau tanggung sana lagi. Dua-dua kau tanggung. Tapi ni kita punya daripada perspektif kita korang jangan ingat, betul jangan ikut pula apa yang kita buat. Betul. Ada nama korang naik je kan Jul. Okay, memandangkan So, hari holiday, tadi kan first May, apa korang buat tadi siang hari? Labor Day. Okay, kau buat apa? Aku bangun lambat. Bayar balik lah kira. Bayar balik. Pasal apa? Semalam aku lagi mancing. Okay, mancing. Aku patutnya semalam saya pergi. Mancing mana? Aku mancing dekat Changi, tapi tak ada benda lah. Tak dapat air tinggi saya. Yes, air tinggi. Very high actually. 3 meter bro. 3.1 actually. Untuk aku, dia actually kalau terlalu tinggi pun tak apa-apa. Betul. It's too high. Not good. It's too high saya. Yeah. Sorry lah yang tak bermancing. Topik mancing. Kat mana? Aku went to Changi Kapak 5, East side kalau Kapak 7 sorry. East side kalau air dia tinggi sangat, rabak Asia. Ya kan, that's why. Kira kat Yishun Dam aku tengok dah macam tak boleh pancing ya. Tak tahu Yishun dia memang aku tak suka pancing pasal ada banyak batu Dah tak boleh pasal dia banyak lumut. Banyak lumut. Dah tutup betul. Tutup itu memang aku rasa construction lah. Kalau dah buka aku rasa boleh pancing. Betul. Memang spot pancing tu kan. Cuma aku tak suka batu-batu lah banyak. Tak dapat ikan lah kau? Tak adalah. Berapa jam tu duduk tu? Aku rasa sampai pukul 3 pagi. 9 to 7 in fact. Cewek 7 to 3 Sial lah Tak boleh. Sial aku nak layan orang 7 to 3 duduk Kiwa Boleh lah. It's a therapy Kau membebel ke? Kau panggil aku mesti aku membebel ke sial. Okay lah. Tapi dah cakap kalau pancing orang bising-bising ikan tak naik. Tak ada lah Syah. Tak jugalah. Cakap ikan lari macam bising-bising. Kalau dah tak ikat, dah tak kena, habis kau berbual lah Syah. Kalau tak bebel kena, kau tak ada time saya nak berbual. Tapi semua nak berbual, nak diam. I don't know lah. People say pancing kita bukan quiet. Dah campak terus duduk depan termenung Syah. Ikan tu pun tahu lapar juga. Korang nak buat bising, korang pergi pasal lah Syah. Dia tak boleh Haji 7-3 lama Syah. Kalau kau nak bawa aku pancing boleh. Dia kira sampai maximum pukul 12 lah. Actually aku dah lama tak mancing. Then member ni ajar pergi mancing kan. Kita go lah. Cuma yelah, at that point of time kira dah pukul 12 dah kelat-kelat lah kira mata. Dah tak macam dulu lah. Dulu kira kau boleh kopi pun dah tak work saya kira. Dulu kau boleh daripada matahari ada, balik matahari pun dah timbul. Boleh sial. Sekarang dah tak boleh. Sawah Ji duduk gitu kimak. Jadi hari ni kira cover balik lah. Itu kalau aku lagi tak boleh. Pasal park-park sekarang bis semua dah tak boleh isap rokok. Lepas yang tu tak boleh isap kok ke Changi tu. Dia by right dah tak boleh. Tak boleh bro. Tapi yalah, sembunyi-sembunyi lah. Siapa yang nak tengok? Siapa nak pergi check kan malam kan. Usually tak ada orang check lah. Boleh lah. Kalau gitu kita sambil-sambil tu kita rekod. Boleh lah. Tapi sampai ke 12 je maksimum. Aku pun pernah tengok orang kat TikTok live pancing habis tunjuk rod aja. Tunjuk rod je. Tapi takkan aku nak tengok kau tunjuk rod Syah. Betul ada. Usahawan Syah 7 sampai 3. Habis kau cakap dari matahari naik ada sampai tak ada, naik balik. Betul. Dulu time dulu main time very hardcore lah. Very hardcore bro. Matahari tu sebelum terbenam sampai matahari tu naik balik. And then all throughout that duration kita tak akan rasa boring tau bro. Apa ada buat je benda nak buat. Buat apa? Tarik balik, campak balik. Habis tu kalau kita relax, terus buat benda, ikat tali lah, tukar strategi. Strategi dalam satu malam tu ada 10 bro. Dari nak mungkin nak target pari lah. Pari lain ikat. Ada pari picit aku. Yelah tu aja kaji kau. Kalau ada pari picit aku je. Lain strategi lah. Boleh kita boleh try satu hari buat outdoor. Kau setakat set up ni semua je. Kita dah pacak. Tu kita sambil-sambil lah. Boleh. Cuba tak tu outdoor
pick up angin macam mana? Angin je lah. Kita kena worry lah. Probably we need to have a tent also lah. Yeah, betul. Case kalau hujan kita, Boleh pacak tent ke? Boleh lah. Boleh. Tak ada mic taruh dalam baju je. Tapi aku tak boleh saya layan korang kiwak. Aku rasa kalau dah habis rekod aku balik sendiri je. Ya apa aku balik luar. Ya, Aku actually nak pergi hari semalam. Serius Mana nak pergi? Pasir Ris. Nak pergi Pasir Ris kat Sungai Api sana. Situ pun heavy juga tu. Itu aku kena sampai rod aku jatuh masuk dalam air. Itu terus keras, tarik. keras. Bawa aku pergi situ lah. Aku terus lari. Aku terus terjun tau. Aku bila rod aku jatuh, kali dia tarik, aku terus lari, aku tu pun terjun je. Kira kau kat tengah-tengah laut? Kat laut? Tak tengah sangat lah, tapi dah masuk dalam air lah. Dah tarik lah tu rod lah. Nasib kau tak ni. Bila kau tarik balik? Dah terlepas. Kau tak dapat balik lah? I mean what's that word you call? Dekat dalam IG kau panggil tu, bila tak dapat ikan apa kau cakap? Kumpau. Kumpau lah kira. Kumpau lah. Pasal aku dah tarik tu, lain aku dah putus lah. Tapi kau suspect tu bukan ikan lah? Ikan lah. Ikan Ikan tu kau ikan. Sana dia keras-keras, tapi kalau kau tahu bila benda keras tu dah akan datang. Macam mana kau tahu je? Dapat rasa lah. Kalau kau kena, Ini confirm ikan punya. Ni confirm ikan lah. Ni confirm ikan. Tapi on that day tu kau dah dapat ikan lah? Dah dapat. Dia suruh kau balik tu? Tak lah. Aku dengan member aku dah ketawa-ketawa je. Aku dah terjun dalam air sibuk tu. Pasal kalau orang tapi ramai sana selalu. Tak ramai. Dia tengok hari lah. Dia tengok hari lah. And then kalau ramai pun ada spot-spot yang sui-sui lah. Kita tak akan kacau each other lah. Sungai Api-Api is Pasir Ris lah. Pasir Ris Park. Pasir Ris. Situ tu power bro. Tempat dia keras. Cuma apa yang aku tak faham orang-orang yang regular lah dapat kira pacak bendera kat situ. Kau faham macam kau faham lah. Nanti kau datang nak mancing, dia ni nanti dia datang konon ni tempat dia. Dia selalu mancing situ kan. Macam give that kind of vibe. Yang kau mengganggu tempat dia. Betul. Kau faham lah. Bukan tempat kau lah. So you have to move lah. Kira that vibe lah. Bukan have to move, tapi that vibe dia kasih kau lah. So leceh. Kira macam sibuk lah. Dia ni mancing sini pula, nak mancing sini nari lah. Kau faham tak? Betul. Macam aku pergi ni tengok tak happy lah. Macam aku pergi ni selalu dengan satu pakcik ni lah. Pakcik ni memang selalu kat situ tu spot lah. Jadi kalau dia, aku pergi dengan dia, kita pergi mesti kita sendiri lah kat situ lah. Tak ada orang kacau lah. Okay. Macam dia cakap lah, kira pakcik ni yang dah pacak lah kira. Okay. Pasal dekat tu Sungai Api, if I'm not wrong, dia ada satu bridge tu. Daripada Pasir Ris Park kau ke jalan, you will go to walkway, tempat orang jogging. Okay, tapi betul. depan tu is Downtown East. Betul. Kau belok kanan is kapak. So aku tengah jalan dekat tu bridge tu lah. Cerita apa cerita tu Bapak aku kat depan. Okay. Aku kat tengah. Mak aku kat belakang. Mak aku dengan makcik aku apa? Apa? Jalan lah. Tak perlu pun. Mak aku kat tengah. Kan video. Kira mak aku dengan kawan dia kat belakang dengan orang ketawa tu. Giggle dekat tu bridge. Bapak aku kat depan pun tak dengar. Satu orang lah. Seorang giggle seorang lah. So bila dah jalan, terus mak aku pergi kat bapak aku, you tak dengar tadi ada orang ketawa? So aku macam, mana ada? Dia cakap ada, kuat kat belakang kau. Oh syallah. Belakang aku lah, kira dekat depan diorang lah. Syallah. So bila aku jalan depan sikit, ada orang tengah tidur dekat bench tu. Aku cakap ni kat mana saya? Tu bapak aku cakap dah jalan-jalan. Dah sampai kat kereta, baru dia cakap tempat tu memang keras. That bridge self tu memang keras. Ke orang yang tidur tu jauh, dan orang yang tidur tu dah nak keluar dekat that kapak tu. Aku cakap, Kimak boleh tidur sini Kau pergi pukul apa? Tu baru habis barbecue, about 9 lebih ke 10 lebih nak jalan. Orang tu dah tidur dia tengah baring lah, santai lah situ lah, dekat bench tu. Yang kapak tu dekat dengan Downtown East nya side bila kau keluar, dia ready the interchange, Pasir Ris interchange tu. Tu tak Sungai Api sangat lah. Sungai Api belakang lagi.
More. Tapi tu memang tempat dia semua. Memang tempat dia. Pasir Ris tu, that whole stretch tu. Dia sukuliti sana. Aku Betul. nak dengar korang pancing habis nak fikir pasal benda ni lagi. Tak payah sekarang je. Aku cuma pesan dapat pari picit aku je. Tak boleh. Tak boleh lah. Tak boleh. Nak tunggu mata dah kelat sial. Mata tak kisahlah. Tapi nak tunggu Tidur. baru bangun semua dah tak ada. Kena tinggal. Dah satu hal. Tak payah sudah. Duduk rumah baring sudah. Memang aku sampai sewa boat sial. Boat actually Pergi apa, that time the last pergi Sarawak Isyal lah sampai Sarawak jauh sial. Dia every year tinggi lah dia buat. So kira kalau dah outdoor out of country punya tu kira dah lain so level fanatic lah kira. Tu kira sudah heavy game lah. Pasal kau punya equipment lain lah, mahal lah sial. Tu main ribu lah bro. Serius bro. Pasal air sana lagi susah, lagi berderas dia lagi kuat. Kira dah gitu orang kau bawa aku yang apa dia panggil? Sisik. Rugi bro. Air macam gitu. Tapi dia cakap mesti confirm dapat confirm dapat kan. Tengah-tengah laut mesti confirm dapat. Betul. Tapi barang lagi kasar-kasar punya. Barang kau nak kena kasar juga lah. Tapi confirm dapat. So bila dia pergi aku cakap pari ada. Aku dah kat tengah laut pari ke apa? Tak main pari lah semua. Tengah laut dah tak ada pari dah. Betul. Besar-besar Tenggiri semua. Tenggiri besar-besar bro. Dia bayar 1,500 for that trip. Yalah, tu 3 hari lah. Pergi balik lah. Cakap gila babi lah. Aku tak boleh faham lah orang pancing-pancing ni. Aku belum level tu lagi lah. Aku sama masih, aku masih boat ke masih kat Singapore. Will you go to that level? I will lah. I mean I wish to lah. But at the moment Singapore kau belum main boat lagi? Singapore dah main. Sekarang ni setakat Singapore je. Boat lah. Boat je. Musawat. Pasal boat kalau kat Singapore kau nak kena tengok siapa yang tekong lah, yang boatman dia lah. Kalau dia bagus, dia tahu spot, kena yang bastard lah. Bukan bastard, yang tak tahu. Yang mengharapkan dia punya GPS. Kan? Ya, tapi aku at the end of the day, mancing still mancing. Ini semua bergantung pada rezeki. Betul. Kalau dia nak bagi dia. Kalau dia nak bagi, dia bagi bro. Kalau tak bagi, dia tak bagi. Ubin kau tak try Ubin aku tu Ayi pernah pergi. Ubin aku tak pernah pergi. Island hopping aku tak pernah pergi. Dia macam Ayi cakap lah, dia punya rezeki is rezeki. Aku pernah pergi dengan orang ni kira kalau dia pergi mesti kena punya. Tapi satu kali dia pergi tu tak dapat langsung. Kita semua dapat. Rezeki bro. Ya betul. Kalau dia nak kasih, dia kasih. Betul. Kau strategi macam mana pun, kau tengok air macam mana pun, bulan ni ngambang kat atas ke, tak ada. Kalau tak ada, tak ada. Betul. Itu yang what aku believe lah. I mean this is kira, of course kita percaya pada Islam. Yelah, but if you really have that mindset kan, macam at least dia mesti dapat kali balik kosong. Alah, okay, mau waste time macam. Kalau kau dah rasa macam gitu, then lagi susah kau nak pergi. Betul lah. Tak boleh. Aku kira. So macam tadi berbalik pada yang topik dia cakap pasal big game tu. Itu memang kalau kau nak pergi mancing tu macam kau nak kena really invest on kau pay equipment. Because branded barang kalau for example aku cakap kau barang aku ni, kau pergi bawa mancing, kau pancing ikan melin. Jahanam bro. Kau pay barang boleh jahanam bro. Kau pay barang pecah. Patah kau pay reel boleh pecah. Boleh. Confirm lah. Tak boleh. Jadi aku tengok orang-orang yang pancing dekat Bedok JT semua barang standard banyak. Bukan cakap barang standard biasa lah. Ada yes lah. Ada barang mahal, tapi strategi lah. Kira dorang barang tu khas untuk main tempat gitu macam. Okay. Kalau kau nak barang murah, kau main tempat ini macam. Tapi kalau kau nak main tempat yang okey tapi kau nak dapat lagi chances, kau upgrade kau punya barang. Tapi kalau ada macam boat, kalau kat luar negeri tengah-tengah laut tu, tu cover itu barang aja kau nak kena bawa. Betul. Kau jangan bawa barang murah-murah tu, semua kena campak laut. Tepi pantai mana tak boleh. Pasal air laut tengah dia punya dalam gila babi. Jadi ikan mesti kasar-kasar punya. Betul. Gila babi.
Batu bukan batu kecil-kecil, batu gede-gede. Serius ke? Batu lesung kan kira kan? Batu lesung dia kasi. Itulah hidup sebagai seorang memancing lah. Betul. Tak boleh Haji. Tak boleh. Kita ni orang Melayu. Kita ni orang Melayu, kita adalah nelayan. Aku hunter Haji. Asal usul kita nelayan. Kau menghabiskan beras ya kira. Kau melayan. Kau bawa aku mesti kau aku lapar. Kau apa? Menghabiskan beras 7 sampai 3 sial dah berjam kerja satu shift sial nak tunggu ikan naik. Memang 7 sampai 3 tu kira dah kira pendek. Ada orang seminggu saya kat beach. Tak boleh ada lah orang seminggu bro kat beach. Betul. Tapi dah lah dah dapat dah balik lah Syul. Nak tunggu apa lagi? Tak, orang just for the sake of it bro. I mean like you see your bucket is full already. Finish lah, close up lah kira. Sometimes it's not about the catch. They just want to fish. Fuck lah. They just want to ikat capak. Tu je kerja orang. Betul. Dapat tak dapat tu belakang cerita. Kalau dapat pun dah apa banyak pun orang kasih bro. Amin. Satu benda yang aku nak share, yang aku pernah kira terkejut time memancing kira benda apa tau. Bila aku mancing dekat Changi Beach tu, Swamp Thing keluar. Not Swamp Thing lah. Ni kira barang bukan mistik lah. Aku nampak apa tau. Aku nampak satu ikan besar. Aku rasa dia ekor dia aku nampak, which is very big. Besar gila. So aku tak tahu whether ikan paus ke ikan apa. But butuh Singapore Singapore water Adalah. Ada ikan besar je. Besar. Aku rasa dia ekor dia, aku rasa duyung kot. That end to this end. Besar saya ikan tu. Besar je. What the hell? Kat tepi-tepi. Nilai tak lah. Kat tepi-tepi. Bukan tepi-tepi. Takkan tepi-tepi. Dia dekat, kau tahu walk. Walk paling ujung sekali bila kau jalan. Kan ada satu macam yang apa boy tu kan. Correct. That signal punya boy tu, boy tu dekat daerah situ. Yes. Oh shit man. Aku nampak dia naik. InsyaAllah. Serius lah. I can only think aku can only think of Singapore ada nurse shark. Nurse shark? Nurse shark apa? Dia kira macam shark tapi dia punya shape betul-betul macam tak agresif sangat lah. Okra bukan. Dia nurse shark. Nurse macam NURSE. Shark. Jururawat. Jururawat. Ini tak. Bukan. Because this is in Singapore water. OCRE. Then ikan macam mana sih? Ekor gini. Kau tahu belakang. Besar saya tu. Kau tahu OCRE. Aku rasa tu tak. OCRE. Orca whale siol. Maybe you never know what. Dia selalu rimbat ekor dulu Itu kat negeri sejuk. Tak tahu kau tersesat ke. Taklah. OCRE. ORCA musibut. OCRE. Cakap masuk dia can be, tapi dia punya fin dia nothing like this. This is a killer whale kan. Killer whale. Nothing like this. Dia kira ada dua something like this. Bukaan dia tapi lagi besar daripada ni ikan itu macam kiak. Syualah besar saya. Maybe sesat lah. Pasal kalau dah atas dah laut luas apa. Tapi boleh cakap barang halus juga bro. Tak tahu ya, mungkin lah. Tapi siang hari. That was siang hari. Yalah, I mean barang halus pun ada siang hari lah. Tapi aku doubt Singapore water sial. Mermaid kot. That's big sial bro. Besar sial. And that near. Kalau kat tengah-tengah laut lain lah. Ni kat ujung-ujung Kalau barang halus nak dekat near ke nak jauh pun boleh dia kasi. Betul juga. Yalah. Tapi tak tahu lah. Maybe barang halus lah bro. Lagi kat sana so Changi so. Yalah, tapi kau Rol hari apa cerita? Hari aku pun sama juga bangun lambat. Tapi aku ajak anak aku keluar lah, pergi Vivo City je. Jiwa jauh jalan Vivo City Pasal this week aku banyak marah dia lah. Pasal nak betulkan cara-cara dia lah. Banyak marah dia. Membesar lah. Jadi aku treat her to aku belikan dia mainan lah. Toys R Us lah. Jalan. Tu je lah. Tu balik tu pergi podcast. Pack sure kan. Tapi why aku go Vivo City sebab aku tahu kalau holiday Orchard mesti Philippine, City Hall mesti Myanmar.
Jadi aku avoid these two places lah. Paya Lebar Indonesia. Jadi tapi tak juga, aku rasa tak ada. 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 Pasal aku balik naik train tu, from that side dah ribut lah. Dah ribut lah. So Vivo City pack, tapi mostly Singaporean lah. So aku more comfortable lah going there lah. Aku No Point pun dah ribut tadi aku tengok. No Point. Kau pergi No Point tadi? Apa cerita kat No Point? Biasa. No Point makin ramai lah Syah. Tak tahu asal dia kalau weekend pun rabak Syah. Masa interchange lah tu kat situ. Ya pun gila rabak Syah. Kalau kau pergi weekend, dari apa cerita? Aku memandangkan wifi ni birthday coming soon. Okay. So belikan dia present dengan menyambut birthday dia sekali lah. Okay lah. Kau pergi Seoul Garden Haji. Seoul Garden kau tak habis Seoul Garden kau. Tak tahu Haji, kau tak boleh stop Asia ni Seoul Garden. Berdua Haji. dengan anak. Anak aku tak. Tak ada dia pergi Seoul Garden ni. Kira dia punya daging dia tak habis-habis makan rabak. Seoul Garden ke Seoul Garden? Seoul Garden. Aku cakap apa? Seoul Garden Seoul Garden minum je. Sabi Haji. Seoul Garden Haji. Teringatlah cerita-cerita lama. Seoul Garden kira light ringan-ringan. Tak, Seoul Garden kau nak kena teknik tuang. Kau tidak boleh lebih. Habis makan meat lah. Makan meat lah. Bahasa Wagyu lah. Wagyu. Bini aku biasa hantar stick. Dia seorang 3. Satu kepala berapa? Satu orang 3. Dia seorang 3. Share. Tapi dia boleh makan 3 stick lah. One sitting. Korang kecoh tau. Satu kepala $56. Makan apa yang kau nak. Free flow lah. Ni yang premium Supreme lah. Sotong ada, ikan ada. Everything lah. Yalah. Tapi kau tak muak ke? Aku makan sekali tu yang kau cakap ni. Aku pergi, aku dah order dapat beli dapat order steak tapi dapat order wagyu macam free flow ambil. Ya dah terus dah overload je. Ya. Tu dah pening je. Aku dah pening je tu. Kau tak rasa pening? Pening lepas tu. Every time lepas makan pening. Tapi nak kena balas balik lah. Kau nak kena minum air putih banyak lah. Okay, balas balik. Bukan balas balik. Kalau aku tak minum air putih banyak, besok kau pun kaki bengkak lah. Pasal tapi mana teori ni kau belajar ni? Tu lah. Kencing. Minum air putih banyak. Kencing. Dia is about control kau punya intake tu. Itu je. Bukan tak. Kau kena minum balik tak. Gaut tu. Yelah, control. Jangan terlalu. Sebulan sekali okey lah. Tapi kau punya sebulan sekali masa cover 2-3 bulan ni siap. Tapi aku tak makan sangat dia punya meat lain lah. Aku cuma makan dia punya short yang tipis-tipis. Ini aku kalau ambil stick, aku makan yang tu je. Aku tak makan yang heavy yang wagyu lancau ni. Aku dah tak makan. Muak dah start muak. Jadi kau strategize lah kira. Yes. Untuk dapat maximum full house lah kira. Tapi kau should try go and go. Ya, aku dah pernah. Yang Supreme ni. Ya, kita Edudet tentu ada event kat situ lah. Kita pergi makan sana. But yalah, aku pun tak ambil banyak lah. Apa yang secukupnya je lah. Tak ada ambil pelantak, tak ada. Macam dulu time few years back, dulu ada Sakura Buffet. Betul. Sakura Buffet, betul. Sakura Buffet dulu popular dia macam-macam ada. Betul. Tapi pasal what's different for Seoul Garden is because the premium meat tu yang dia offer. And it's free flow. Tu yang kasih kita macam power. Bila kau keluar tu kan ada satu fridge kan. Itu lagi mahal Syah. Angus beef lah apa. Tu dry aged meat tau. Tu lagi mahal Syah. Kau nak kena tambah lagi berapa puluh lah. Tu lagi premium tau tu. Aku cakap dah lah, tak payah lah. Ni dah ada wagyu ni dah kira pada aku. Yang that time aku first time aku pergi tu kira pasal kau dapat opportunity to eat premium meat and at no cost basically. Tapi kau ambil kau lantak Syah. Aku dah siap. What a waste ya. Siwa tu. Tapi kenyang lah. Lepas tu kau dah tak nak makan daging lagi kan? Dapat rasa. Aku akan pergi lagi, tapi not in the near future lah. Probably like twice a year kind of thing lah. Occasion kind of thing lah. Bini aku every month je. Kira tu bah. Every month she want to eat the meat. Serious lah. Korang should go and check up saya korang punya kolesterol ke high blood pressure siapa. Kolesterol tak apa, the amount of protein yang korang masukkan tu.
Dia makan stick tu kan. Kan ada dia punya fat tu kan. Alah. Aku tak makan tau. Pasal aku Stop siapa tu. tu aku tak makan. Pasal aku tu benda melts in the mouth. Dia angkat. Dia cecah dengan kicap cili padi. B. Tu ni. What the hell. Melts in the mouth, B. You tak boleh saya tengok tu benda. Cakap B, kita fikir B. Oh, sedap tu benda. Kau tak suka? Tak. Wasted siang kau. Aku makan yang depan-depan dia. Tak tu semua dia makan. What the hell? Itu best ya. Kau don't appreciate me. Aku bila aku makan tu mau fikir jantung sumbat je. Dah makan every month and itu sebab lah. Kalau once in a while okay lah, just enjoy that. Every month korang pergi she want to eat. It's like dia punya terap macam dah penat bersekolah kan. Dah penat. Yalah kira tu apa. But I guess kalau happy lah. Kalau kau nak makan every month boleh, tapi kau nak kena balas balik dengan exercise ke. Kau punya intake lain tu nak kena healthy shit lah. Healthy shit lah. Then kau just that 1 month a time cheat day lah kira. Cheat day lah. Maybe it's possible lah, tapi pun sebulan sekali dah apa. Kan ada satu murabak. Dia pun dah kira dah naik juga badan, tapi dia cakap dia try to control lah. Tengok macam mana. But I wouldn't say that's just the cause lah. Maybe other factors lah kan. Kita dah lanjut lah kan. But the point is kau nak makan meat every month, that amount ada pada aku doesn't make sense lah bro. Dia suka. Tu pasal lah. Korang aku nak kena announce ni benda. Aku lately aku pergi makan ni dekat satu tempat ni. Mana? Okay, nama dia okay, kedai dia aku dah lupa. Makanan dia apa tau? Dia jual nasi lemak. Okay. The best part is nasi lemak lobster je. Kat JB ke? Singapore je. Korang tak tahu. And aku dah pernah makan nasi lemak JB ni, lobster dekat JB. Sama dengan Singapore. Singapore ni ketuk habis sial. Malah sedap gila lah sial. Mahal. $25? Sial murah sial. Murah. Murah lah sial. Check it out. Mana? Korang should go and check it out. Aku dah ambil gambar sekejap Macam Malaysia beratus bro. Yeah. But of course dia bukan besar-besar gila lah. It's just macam cukup untuk biasa 1% punya lah. Biasa punya lobster lah, punya size lah. Yes, correct. Worth the money? Sedap gila. Worth the money? It's worth the money. Nasi lemak dia it's worth gila babi. Standard lah, kukus lah. Nasi kukus lah. Tu confirm dah power lah kan. Sambal confirm okay lah kan. Betul. Ayam ada ayam semua lah. Apa dia? Bila kau ada lobster tu ayam ada ayam, dia ada lain-lain choice lah. Lain-lain choice lah. Tapi yang lobster ni bro, lobster ni kira macam hype gila. Kalau $25 not bad bro. Not bad. For lobsters ya. Betul. Damn. Lobster dia crayfish je. Bukan Dia lobster. Oh aku not bad ya. Nanti aku akan umumkan korang Tapi dia dekat Tampines, dekat aku pay office. Oh serius lah. Dekat dengan Tampines Safra sana. Tampines Safra. Is it Industrial Park tempat dia? Tempat dia is it Industrial Park or shopping center? It's a kedai kopi. Oh ya kat Square lah. Tampines Square lah. Tampines Square. Daerah sana lah, kira daerah sana. Kedai kopi Industrial Park ke? Iya. Tak, dia bukan kat industri side tau. Dia opposite. Pasar Bulat. Pasar Bulat. Pasar Bulat. Is it Pasar Bulat? Oh okay. It's Lawa Bintang nasi lemak. Dia daerah situ kan. Dia dekat dengan Tampines Safra. But not ada. Cross the road is Pasar Bulat apa? Industrial Industrial Park. Oh, Industrial Park. Ada kat IT sana lah, Tampines sana. Yep. IT punya side lah. Licin juga pergi sana. Oh. And also another one more thing, korang boleh check out dekat TikTok, which is dah ada orang posting pun. Cuma dia aku rasa tak berapa ramai sambutan lah. Okay. Not bad juga, besar so. Besar sure. Trust me guys, dia sedap gila lah. $25 like this. Gila. Dia sedap gila. Holy shit. Okay. With the kacang dia, how they made, diorang taruh macam kira another level of nasi lemak with some parsley punya daun. Kau faham tak? Macam gourmet punya style. Betul. Baik, sedap. Saya kurang should go. And also another one more thing, you all should try. Dia dekat along Thomson Road. Tiram.
Oh, tiram yang kau cakap tu. Oysters, Oysters Bila dia jual western dengan Asian lah. Dia jual oysters fresh oysters Yes. Pun lagi satu luxury food. But affordable lah. Oh, not bad lah. Damn. Alright. Okay lah guys. So this is the episode for this week. We want to wish a happy holiday. Happy holiday lah guys. Tapi besok kerja lah. Besok kerja. Jangan lupa. Dan lupa hari Saturday pergi undi. Yeah. Alright, we will see you guys at the next episode. Ciao. Ciao. Bye.